saya orang yang ada basah gitu. Okay guys, so sekarang ni saya macam biasalah sebulan sekali baru hidup saya punya YouTube. Tapi this content kita nak buat BTS lah. Macam biasa saya vlog je BTS dia pacarah daripada MV ke apa-apa semua aku BTS. So konten saya hari ni memandangkan esok kita ada dinner AI team. Dan sekarang ni 18 hari bulan kita dah start check in. Saya dah ambil ibu saya datang untuk bawa ke dinner esok. And also ada Aida. And sekarang ni kalau korang tengok, dia macam bukan pemandangan kat rumah saya. Wait, dia macam bukan pemandangan dekat rumah saya pun. Kalau korang tengok dia ada macam bijak lah kat tempat saya check in sini. Sebab cantik gila. So sekarang ni saya nak house tour rumah ni macam mana. Kita orang dah masuk dah sebenarnya, tapi tak apalah, kita orang house tour. So welcome. Kat sini kita ada ruang tamu. Kita ada TV macam biasa lah, makanan sikit-sikit. Kita ada sofa apa semua. So kalau korang tengok ni kawasan tempat area kita orang skydining. Macam makan lah. So dapur dia sangat selesa and besar. Yang paling penting saya suka dekat sini adalah pintu dia, security gila-gila. Nak masuk tadi macam kena tekan nombor macam sekali tutup, tekan lagi tutup dapat. Gitu. Pintu dia. Mari sikit. Oh, tak function kalau kita tu. Oh, tak apalah. Oh, gitu. Saya macam sangat terinspirasi macam nak buat dekat rumah saya nanti. Gitu macam ni. So kat sini kita ada lah kitchen, kita ada peti apa semua. Ni tempat orang nak masak ke. Sudah lah. Dia suruh kita kucing. Untuk safety. Kat sini saya pun tak tahu ada apa kita dok. Oh, kat sini kita ada area laundry. So kita ada lah ni sebasuh dia ke apa. And ni tempat basuh, yang ni tempat kering macam. Okay, saya sewa yang sangat berbaloi. Saya duduk kat sini. And then kita ada 2 bilik kat sini. Dan bilik saya kita ada surprise. So ni bilik ibu. And then ni bilik air. Sekarang welcome to my bilik. Dah buka semua. Wow. Kita ada lemari yang benda semua. Ni barang-barang saya awal tak awal ya. Saya letak berkampung di sini. And kat dalam ni saya ada surprise. Dia sangat hebat. Sebab dalam ni dia ada jacuzzi. Tak adalah, dia toilet macam biasa. Tapi saya impress lah toilet dia. Saya ada bathtub apa semua. And macam biasa kita dah susun barang untuk mandian kita esok. So sekarang ni saya sangat puas hati lah. Saya sebagai customer, tak ada customer buat vlog. Saya rasa customer inilah yang paling ikhlas sekali. Lama saya tak buat konten. Jadi macam saya shy cat sikit. Gitu. So untuk esok kita akan pakai baju daripada Fira. Cantik gila. Saya suka sebab apa? Sebab okay, tahun ini adalah tahun yang saya chill-chill je. Saya tak nak bersaing-saing yang hebat apa benda semua. Sebab saya tahu event esok sangat besar dan sangat-sangat, orang kata kalau nak cantik tu ada lagi yang lagi cantik gitu. Tapi saya nak chill-chill tahun ni. Saya simple-simple sahaja. And kita bagi peluang dekat orang lain. Kita bagi peluang kat orang lain sebab tahun lepas kalau korang tengok, alhamdulillah saya dah menang apa benda semua. So, pemenang untuk Best Dress untuk perempuan jatuh ke AI Lisa. Macam tu lah. So tahun ni adalah tahun relax je. Kita bagi kat budak ni hujan, kita bagi dekat gas, apa benda semua. And esok saya start make up pukul 3.30 dengan Kak Nadia Nordin.
And then kita akan ada hijab stylish. Dan juga kita pergi naik Grab je esok. Saya humble je esok. Saya simpan kereta saya kat sini. And kita ada view. Kita ada view juga kat sini. Tapi view dia sama je sebenarnya macam tu. Dapat buka luar kan? Gitu. Gitu je. Saya rasa benda ni akan bersambung esok. And yang paling penting, kita nak dijavu sikit konten ni kalau sempat lah, kalau ada masa lah, and then kalau orang tu free lah. Tapi memang kat mana-mana pun aku jumpa, tapi saya takut saya tak ingat nak buat konten esok. Jadi kita continue konten kita esok. Okay, let's go. Saya nak sambung lagi konten saya. Saya bosan. Saya turunlah dekat bawah ni. Dia macam function tau. Dia 24 hours. Dia macam function. Jadi macam saya nak beli. Saya craving air 100 plus. Tapi saya nak kena cari something. Sebab esok saya cakap kat ibu saya tak akan bangun pagi. Saya akan bangun tengah hari. Jadi saya belilah siap-siap makanan apa yang ada Guys, so saya dah beli. Jadi sekarang saya nak kena naik dekat rumah saya. Ini macam best lah pula buat konten. Lama saya tak buat konten. Tapi macam minta maaf lah, saya terlalu barai. Saya nampak macam acik-acik yang baru lepas hantar anak ke sekolah. And saya pun tak apa-apa je ni. Bayanglah saya daripada pukul berapa keluar cari barang. Last minute boleh pasal. Esok nak dinner, kita barulah nak cari dinner lah, beli heels lah, benda semua. So, ranger je lah. Saya lama dah tak buat vlog. Ni vlog sesaja je. Saya suka-suka je nak aktifkan sesaja je. Kau tahu lepas ni saya jadi back rajin semula kan. Jauh lah pula nak kena brisk walk je. Okay guys, so sekarang kita dah siap. Kita dah siap make up, pakai baju and pakai tudung. And yang cantikkan saya hari ni kat atas sikit. Hijab stylish kita nanti korang boleh apa nama IG? Natasha Styling. Natasha Styling nanti ni saya letak kat bawah tu. Okay, so sekarang kita nak tunggu kat bawah dah. Grab dah sampai and kita nak pergi ke Glam Hall. Okay, so Grab kita dah sampai. Ingat orang. Nah, ibu naik dah lah. Mia nak duduk belakang, Mia duduk kat depan lah. Apa perasaan Mak Datin? Hari ni hari membahagiakan ibu lah. Membahagiakan ibu lah. Wah, siap mengakuk Allah. Dia just stylish lah kakak Allah dia ni. Okay, so ni POV from my mum lah kan. Minta maaf lah kalau bergegur ke apa-apa. So, korang macam abaikan je benda yang penting. Saya dah sudah make up. And kita pakai baju from Fit Afira, hijab stylish dari Ika. Saya zoom lah ke laptop, saya tap lah kat situ. And makeup kita daripada Kak Nadia Nordin. And sekarang kita nak menuju ke Glam Hall. Okay, sudah ready untuk apa? Untuk dijavu ibu? Ya, yeah. Dijavu. Jumpa Naomi Mat. Oh, Naomi Mat. Reaction ibu. Umi Mat. So sekarang kita dah sampai dekat sini. Yang belakang tu awak kata 10,000 kan? Dia hotline saya. Okay. Kita semua tengah gaji berapa? Kita suka-suka je. Kalau nak gaji 10k buat cara 10k. Kalau nak bersih-bersih buat bersih-bersih je. Betul-betul. Aku malu lah. Saya rasa macam saya nak letak phone je kat bawah. Ini fans kita tau. Tu yang NC tu yang edit akhir lah. Syomenya. Umi dah sampai. Syomel tu. Aduh.
Comel ke Umi? Ya. Umi sebenarnya pengantin baru bukan? Pengantin lama. Kalau korang tengok kat sini like bunian-bunian, aku rasa macam Kita orang bukan yang makhluk Umi. sebenarnya Nuha adalah bidadari. Oh my god. Mana ada? Umi ke bidadari? Ni Oh my bidadari God. Kelantan. Oh, Kelantan janganlah. Miss Universe from Kelantan. Dia buat acara kami. Saya duduk dengan mama sebab saya rasa saya nak aura kahwin-kahwin macam tu. Dia orang walaupun ada anak, nampak tak? Just sikit. Sorry. Ayu weh. Kalau aku punya ada macam tak ada. Aku lagi besar. Saya tu tak apa. Rasa kita pilih lelaki yang tepat. Amin amin. Nampak je macam tadi. Amin. It's a reality. Betul tak? Betul. So, saya harap Anas pun menemui jumpa orang yang tepat. Bak kata orang jangan menyesal kahwin lambat, tapi menyesal kalau pilih orang yang salah. Oh. Ku mencintaimu. Dia banyak ni. Dia banyak duda ke? Dia duda. Awas ya. Duda di luar sana, Nisa minat. Saya sedang mencari-cari orang tapi di sini tak ada. Kenapa? Di mana patut cari awak punya future husband? Dia terbang hari ni. Faham. Siap pelanggan bagi kantor lah. Panas. Aduh, panas. Panas. Boy, hot kan? Sini. Tak nak. Betul tak nak ni? Tak nak. Okay, the reject boy. Lama ni kau nak mampu ni orang pengantin baru ni. Berseri. Ni macam pengantin. Berseri. Aku curi surprise kat Ampun. Ada tengok Kak Ani. Ada konten ke? Tak ada. Tak ada. Kenapa? Apa tengok Kak Ani? Mana Kak Ani? Ui, Kak Ani no. Ui, lama tak jumpa lagu tu dah jadi. Tengok Mak. Kak Doh, saya orang Indo. Kak Doh tak tahu tak? Ya Allah, betul. Kami tak muda tengok Cik Nisa punya jualan pop nest. Aku tak pernah pop nest kat sini ada pun lama kali. Tak duk dah handbag cik. Aduh, walaupun hari ni kita ada fest malu no. Oh ya ke? Ada. No, don't worry. Pop nest akan meletup. Amin. Mana tahu next produk kita ke apa? Aduh, aku tak sabarnya nak tunggu launch. Produk dulu ke kahwin dulu? Tak maybe next produk dulu lah. Dia baru buat konten, baru boleh masuk kisah konten. Siapa? Sebab saya tak buat konten. Jangan tak nak sampai hati lah. Memang aku tak buat konten. Ya ke? Apa buat konten? Apa jadi malah kita sejak kuih air? Hijau. Hijau je. Tengok dia cantiknya. Semua nak kahwin ya. Comel. Ada manis di muka dia. Ni anak penyu yang nak jadi. Mana tu orang sana lagi ni? Kalau orang sana pakai gini, kau tahu ke lagi? Berapa kau pelari seorang kata? Aduh. Comelnya pengantin ni kahwin kali kedua ke? Ha? Allah, nanti kita bagi Comel. Sakit kaki sekarang ni? Ya, sebab Mami sakit kaki. kita biasa pakai smoking je. Macam mami. Itu ada Aira. Dia tak nampak lagi. Dah pening. Bayu ini lah. Ya, lama dah tak ada cendok. Oh, tak ada kewek dah kat cyber. Saya rasa sebab awal daripada cyber, so dia macam Ya, daripada pucung tadi.
Share. Masya Allah, terima kasih atas itu. Cantik-cantiklah manusia. Seperti bidadari syurga. Ya, syurga. Sekarang ni kita cari sains-sains. Kita nak berjumpa yang lain. Terapuk lah. Saya pun nak jadi mak juga. Sama. Sama-sama. Betul-betul juga. Mental lagi. Dia orang borak mamak. Dia orang borak mamak. 47. Cucu aku gambar-gambar konten. Masuk dah lagi beli tu. Story kita ada. Sama game okey. Sama game okey. Sama. Nak disawat tidak? Okey bro. Jangan. Ada. Keperobok. Tak, kita meja sekali mah. Aku Atikah, Kanda, Aslah, Harry. Meja ni. Ya. Bukanlah. Bukan reunion lah. Asal dalam ni hitam putih je weh. Semua macam orang punya. Okey. Walaupun cek makeup dah, tapi tetap muka cek dalam ni nampak hitam putih je. Ya memang. Sama je. Makeup tak makeup. Maksudnya cantik lah. Maksudnya cantik lah. Makeup. Tak. Kenapa? Tebal sangat. Ya. Sebab dalam ni kita tak nampak. Betul aku bukan ada terang. Tengok dia just makeup saja. Seram lah. Ni awal dia macam nak susah sangat ni. Apa pula? Apa je? Hang tengok je. Ikut tema. Ada 2 ton. Ikut tema. Boleh. Ni meja lain ni. Meja lain. Tak, sekarang ni meja kita orang. Baru 3 orang yang datang. Yang lain tak ada lagi. Yang tapi yang orang semua Melayu lah. Melayu yang pure sangat tu. Tak apa kau buat dengan dia. Tak apa. Jumpa makan. Gua makan. Kau tadi sah. Mak suruh record dia dah letakkan Nisa. Sampai comeback. Mana? Okay. Aku dah daging, aku dah tu dengan ayam. Atikah nak tanya. Kita pada malam ini. Gambar tu sesi kelas paling terakhir. Kelas paling terakhir. Sesi gambar ya. Aina Gambar tak lagi dah sudah dekat 10 minit. 10 minit. Bangunnya. Nak pakai sikit lagi tak tahu nak ambil apa. Sekarang ni saya cari ibu, saya terjumpa ibu kat mana.
ni kita dalam segmen bersama Amuk. Kita mama akak saya ni, mama akak saya. Jangan sekali buat. Mama tengok berkurang. Jumpa saya. Ni sama kawan kita. Level mama ni kan. Level mama ni. Mana abang Ayuh yang tercipta? Abang Ayuh yang tercipta, I bangin. I bangin tu. Jadi kita tak boleh kata. Oh tak boleh. Aduh. Dia cerita betul ke? Apa WhatsApp? Ada juga WhatsApp kan kita. Kita yang Abang Ayuh hari-hari WhatsApp ayah saya. Kenapa tu? Macam tak lah. Seram. Kalau saya cak Cik Man tu dah ni dah dah. Sekarang ni kita nak ke mana Aira? Saya kita pun malu-malu dah masuk konten anda. Saya nak take foto lah. Foto. Kau macam Dia tak ada wawa. Tapi ni tarik. Ayah saya menarik wawa Zainal pada Aris Afri, mohon maaf. Sesi bergambar lah ya. Jadi tak ada nak cara mana lah. Jadi saya serahkan kepada PA saya. Ada. Jom ambil lah PA ni. Alah. Sikit ada jom. Siapa-siapa nak tak available. Thank you. Tampak berdua eh. Konten saya. Konten. So guys, aku nak cakap apa ni? Kau cakap je lah apa-apa ni. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Aku tengah ambil kering Hari ni konten Nisa. So saya dah berjumpa Nisa. So dia sangat cantik. Okay. Wow. Orang Ganu. Kan? Dia Tazah. kat Baling. Dekat Baling kita ada kolam air panas. So jangan lupa guys beli popcorn Nisa. Popcorn RM15 kena kecam lah. Tak lah, finally saya jumpa dah dia. Pas jumpa, dia sombong. Dia macam acah-acah reti saya macam Tak sombong, malu guys. second ni baru dapat cakap depan lah. Ya, ya. Kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Kau dulu lah. Tak ada. Kalau anda kata dia nak buat kira-kira ni betul ke? Sudah. Kau jangan. Benda ni saya ni dah malas dah. Nak bercerita-bercerita. Tak nak lama-lama ya. Tak nak Sekarang je lah, sekarang je. Kalau boleh Cakap je apa hajat kau. Saya ingat tahun depan gaji. Tapi saya ni bukanlah kerja badan kerajaan dan sebagainya. Saya ni Kau bukan cikgu PJK. Dia bercerita berita juga. Saya tak boleh. Tapi kalau dia sebagai business saya suka. Sebab saya suka business gitu lah. Tapi bila faham je Kau jangan pandai aku memang kena pekat. Tapi saya cakap terus terang, saya ni tak adalah harta untuk membawa dia kekayaan. Tapi insyaAllah ilmu ibadah untuk bawa dia ke syurga tu dia ada. Ada. Sejuk. First time aku sejuk hati tengok kau raya. Sejuk telinga ibu. Ke ibu yang ni. Kau sana ibu ni. Yang ni. Oh, ibu lain. Boleh je. Don't take serious, okay? Kita jumpa lagi je. Kita dulu je. Bye Tika. Bye. Ya mak lah mak. Ni Mak Tika. Guys, saya bersama Misa. Congrats Kanda for the second time back to back. Langsung tak infring Kanda weh. Back to back. Congrats. Okay. Thank you. Alright. Aku sekarang jadi YouTuber. Okay, thank you semua yang mana support Kanda. Kroni sentiasa di belakang. Pula dah konten aku sebab Kanda. Oh, konten kau. Semua. Okay, thank you semua. Thank you AI team. Thank you Nisa sebab bagi aku masuk dalam konten. Ni first time aku masuk dalam konten Nisa. So thank you guys. Walaupun saya setahun sekali buat konten. Weh, tapi letup 100k tak lari lah. 24 jam. Dah lah, lah konten aku. Okay, macam mana kau punya outro? Tak ada. Kau kena komen like je. Okay guys, korang jangan lupa komen, follow, share, like, subscribe, apa benda semua. Jumpa kita orang next episode, next content. Kita orang Kau tak aku jumpa aku. Jumpa Nisa next content, next video. Thank you korang, bye. Assalamualaikum. Bye bye.